Assalamualaikum. Hai, saya Kakak Ashirin, salah seorang pengalih suara tanah air. Saya nak ambil kesempatan ni untuk buat ucapan selamat Hari Raya kepada semua peminat dan penyokong industri alih suara tanah air, kepada rakan-rakan seperjuangan saya, produser-produser saya dan kepada semua yang mengenali diri saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan istimewa juga untuk adik Muhammad Amirul Aidil. Terima kasih sebab selalu bagi peluang untuk kakak buat ucapan selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Salam hamba ulur tanda ingatan. Hai semua, saya Hazwani Abu Hassan. Setelah dipaksa oleh saudara Aidil untuk melakukan video ini, maka di kesempatan yang diberikan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh kawan-kawan yang mengenali saya, tak kiralah di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, London maupun Zimbabwe. Selamat berhari raya dan semoga Ramadan kali ini memberikan lebih keberkatan, insya-Allah. Okey, jadi thank you so much pada yang support industri alih suara. Teruskan, jangan lupakan kami di mana saja anda berada. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum, bye bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Luqman Muttalib ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidil wal faizin kepada semua peminat setia dunia dubbing Malaysia, dan juga semoga lebaran kali ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan kegembiraan buat korang sekeluarga, insya-Allah. Dan juga terima kasih banyak-banyak atas sokongan korang yang tidak berbelah bagi pada kami. Tanpa korang semua, tiadalah kami di sini. Dan juga saya mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ampunkan semua salah dan silap kami, especially saya selama berada di dalam scene dubbing Malaysia. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya Muhammad Mustaqim bin Amir Muhammad, pengalih suara yang sentiasa ada di hati. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua peminat dan rakyat Malaysia yang dikasihi. Burung merpati terbang melayang, hinggap seketika di atas dahan. Aidilfitri menjelang riang, silap dan salah harap dimaafkan. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk jadi sempadan. Semoga Syawal ini membawa 1000 keberkatan, dan ikatan kita sesama insan terus kukuh tanpa sepadan. Daripada dunia suara ke dunia nyata. Terima kasih atas sokongan yang tidak pernah pudar, dan selamat Hari Raya. Semoga ceria sentiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sempena menjelang Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba, di sini Mama Noh ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua sahabat anda yang ada di luar sana, terutama kepada adik Muhammad Amirul sekeluarga. Semoga bergembira di samping keluarga yang tersayang. Sekian dari Mama Noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Hai, Assalamualaikum. Saya Rohaya binti Ibrahim, pemegang watak Doraemon. Telah sebulan kita berpuasa, kini tibalah untuk kita menyambut Hari Raya. Di kesempatan ini, saya, suami saya Patrick, anak-anak saya Sinchan, Pocoyo, Heli ingin mengucapkan
mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada semua para muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia. Dan tidak ketinggalan juga kepada peminat-peminat Doraemon dan juga kepada peminat-peminat ahli suara. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada sanak saudara dan sahabat anda yang mengenali diri saya. Pesanan saya, berhati-hati bila memandu. Selamat Hari Raya, hari untuk kita bersukaria. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin dari Doraemon dan keluarga. Assalamualaikum.